أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم يسر ولا تعسر وتم بالخير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita sama-sama melaksanakan salat fardu maghrib secara berjemaah, dan alhamdulillah pada malam ini kita dapat sambung lagi pengajian kitab Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Fiqhus Siyasah Khulafa Ar-Rashidin siri yang pertama, yang disusun oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang hafizahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Jadi kita sambung lagi kitab kita ni pada muka surat 127. Ada kitab tu muka surat 127. Jadi kita masuk pada tajuk baru pada malam ni, iaitu kebijaksanaan berhadapan kumpulan murtad. Sebagaimana kita baca dah pada minggu lepas, ada sekeliling kota Madinah ni ada orang Arab pakat murtad belaka, sehingga ada beberapa tempat sahaja yang tidak murtad. Antaranya bumi Madinah Al-Munawwarah, Makkah Al-Mukarramah, bumi Taif dan bumi Yaman, setengah tempat di Yaman, dan bumi di Bahrain. Itu saja-saja tempat yang tidak berlaku gelombang murtad. Tapi yang lain-lain itu ramai pakak murtad keluar daripada agama Islam, okay, dengan bermacam-macam cara mereka keluar. Ada keluar teguh pada agama Islam, ada yang mengaku jadi nabi palsu, nabi perempuan pun ada, dan ada siapa peringkat tak semaya, ada beriman pada Allah Ta'ala cuma tak bayar zakat. Ada juga lagu tu menafikan kefarduan zakat. Jadi macam-macam kumpulan murtad yang keluar pada awal pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka malam ni kita nak tengok macam mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kebijaksanaan beliau berhadapan dengan kumpulan murtad yang ramai ni. Bukan seorang dua murtad, sebutir negeri murtad, sekali dengan pemimpin dia murtad. Ini gelombang fitnah yang sangat besar pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Okay, tengok muka surat 127. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu mengadakan musyawarah, mesyuarat dengan para pemimpin sahabat dalam kalangan Muhajirin dan Ansar bagi menghadapi penentangan golongan murtad. Ada dalam kalangan para sahabat berpandangan, dalam mesyuarat tu ada setengah sahabat ni radhiyallahu anhum, mereka berpandangan supaya membiarkan mereka yang menafikan rukun zakat. Biarlah, tak kena pergi perang lah orang yang tak bayar zakatnya. Kerana apa? Hujah mereka kerana mereka masih bersembahyang dan mengucap dua kalimah syahadah. Ada pandangan lagu tu. Dan golongan yang berpandangan macam ini bawa hadis Nabi. Mereka baca hadis Nabi di hadapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pandangan tersebut dipersetujui oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab. Umar bin Khattab berkata, molek. Dah bunga dia tak bayar zakat je, dia semaya lagi, mengucap dua kalimah syahadah lagi, beriman dengan Allah Ta'ala lagi, so je dia tak buat rukun Islamnya, iaitu mengeluarkan zakat, tak bayar zakat kepada pemerintah di Madinah.
Maka Umar pun setuju. Dan mereka baca satu hadis Nabi SAW di hadapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Faman qalaha faqad asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqqih wa hisabuhu 'ala Allah." Hadis riwayat Imam Bukhari sendiri. Dia baca apa? Pernah Nabi SAW bersabda, Nabi kata, aku diperintahkan supaya memerangi manusia. Memerangi manusia sini kena kepada musyrikin Quraisy yang berada di semenanjung tanah Arab, orang Arab yang berada di semenanjung tanah Arab, hak lawan Islam. Bukan semua manusia kena peredak. Hadis ni digunakan oleh golongan pelampau, golongan ISIS, golongan Daesh. Dia kata semua kafir ni kita kena perang belaka. Bukan lagu tu. Mereka tidak memahami fiqh jihad. Jihad dengan membuta tuli. Tu bukan jihad, tu jahat jadi. Tukar. Ada kita dak. Dalam hadis ni ulama syarah dah. Umirtu an uqatilan nasa. Alif nun di annas tu dia panggil alif nun lil alif lam. Alif lam di annas tu dia panggil alif lam lil ahdiz zihni. Kalau kita mengaji dalam balaghah, kan? Nabi kata aku diperintahkan supaya memerangi manusia situ. Manusia sini dengan makna orang musyrikin yang berada di semenanjung tanah Arab hak lawan Islam. Tu je, kan? Sehingga mereka musyrikin hak lawan Islam ni mengucapkan kalimah syahadah, pengakuan bahawa tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Orang kafir hak tak lawan Islam kita biar. Sebab dalam agama ni tak ada pasal untuk masuk agama Islam. Ada. Jadi bila mana mereka mengucap masuk Islam, maka sesiapa yang mengucap dua kalimah syahadah, harta dan diri mereka akan dilindungi. Nyawa mereka dilindungi, harta mereka kerajaan Islam kena lindung kalau mereka masuk Islam. Melainkan haknya hak Allah yang telah ditetapkan. Melainkan hak Allah. Kalau mereka buat melanggar hukum hakim Allah Ta'ala, boleh kita ni dia panggil ambil nyawa dia. Ada hukum kisah, hukum bunuh dan sebagainya. Dan hisabnya terserah kepada Allah Ta'ala. Okay. Dia baca hadis ni di hadapan Sayyidina Abu Bakar. Tak boleh kita pergi pergi orang untuk keluar zakat. Mereka mengucap ke? Ada depan Sayyidina Abu Bakar. Baca hadis ni. Dalam situasi sedemikian, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menunjukkan ketajaman fahamannya terhadap Islam melalui nas yang sama. Sayyidina Abu Bakar pun berhujah kepada orang berpandangan tadi tu dengan guna hadis tu juga. Maknanya satu hadis tapi para sahabat berselisih faedah. Tu dia panggil ikhtilafu ummati rahmah. Selisih faedah di kalangan umat aku ni adalah rahmat. Maka Sayyidina Abu Bakar guna hadis yang tu juga, kan? Dengan tegas beliau menjawab kepada Umar Ibn Al-Khattab. Dengan tegas. Biasa Umar lah backingnya. Sayyidina Abu Bakar ni lembut. Tapi bab murtad ni tak bayar zakat ni Sayyidina Abu Bakar pula tegas, Umar pula lembut. Terbalik kuat situ. Sayyidina Abu Bakar kata lagu mana? Depan Sayyidina Umar, wallahi la uqatilanna man farraqa baina as-salati waz-zakah fa inna az-zakata haqqul mal wallahi law mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'iha. Tu ucapan Sayyidina Abu Bakar di hadapan Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar kata lagu mana? Wallahi demi Allah, sesungguhnya aku akan memerangi mereka yang membezakan antara kewajipan zakat dengan kewajipan solat, kewajipan semaya. Sebab dalam Quran ni kalau mari saja suruh semaya mesti suruh zakat lah dah. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Biasa ayat lagu tu. Dirikanlah semaya dan mengkena bayar zakat. Ada macam-macam zakat lah. Zakat terah, zakat emas dinar, emas perak. Ada zakat pendapatan, zakat ke daripada SP, zakat perniagaan, zakat tanaman, zakat ternak ke. Macam-macam zakat lah. Zakat harta wang simpanan, semua zakat. Semua jenis zakat. Okay. Sayyidina Abu Bakar kata, aku akan perang, aku akan perangi orang-orang yang membezakan kewajipan semaya dengan kewajipan zakat. Ada. Maka Sayyidina Abu Bakar kata, zakat itu adalah hak harta yang wajib ditunaikan. Zakat ni hak harta. Hak Allah Ta'ala dari segi harta wajib kita tunaikan. Demi Allah Sayyidina Abu Bakar kata, sekalipun mereka menolak untuk menyerahkan tali pengikat unta. Kalaulah zakat dia tu nilai dia tu sama mahal dengan tali mengikat unta, tekak unta ni.
yang sebelumnya mereka serahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nescaya aku akan memerangi mereka kerana menafikan kewajipan zakat tu. Saya nak berkata lagu mana? Sama telah banyak zakat. Kalau mereka kena bayar zakat, walaupun nilai dia tu sama mahal dengan taling ikat utuh, murah ya ni. Hak mereka biasa bayar ke Nabi mula. Tiba-tiba mereka tak bayar zaman aku akan perang mereka. Oh, baikkan sikit saya nak bakar trik ni. Okay. Dan saya nak bakar jawab lagi pada Sayyidina Umar. Okay. Dengan hadis hak tadi. Tadi orang hak kata tak usah perang lah. Dia tak bayar zakat je, ngucap lagi. Dia pun baca hadis Nabi. Saya nak bakar pun baca hadis tu juga. Bahkan dia syarah lagi bagi hadis Nabi tadi. Dia kata, tidakkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sabdanya, dalam hadis tadi, illa bihaqqih. Dalam hadis tadi Nabi kata, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah faman qalaha faqad asama minni ma lahu wa nafsahu illa bihaqqih. Siapa dia mengucap dua kalimah syahadah, terpelihara nyawa dia, getah dia, kecuali bihaqqih, kecuali dia langgar hak Allah Taala. Illa bihaqqih tu Sayyidina Abu Bakar kata, illa bihaqqih ya Umar. Ucap Sayyidina Abu Bakar, wahai Umar, illa bihaqqih, Nabi kata, kecuali dia langgar hak Allah Ta'ala. Zakat ni, getah ni, dan zakat ni, hak Allah Ta'ala. Kita kena bayar pada Allah Ta'ala. Illa bihaqqih, Sayyidina Abu Bakar kata. Dia tegas situ. Melainkan dengan haknya. Di antara haknya, hak Allah Ta'ala ni ialah zakat. Seperti juga semaya. Demi Allah, kalau ramai orang mengecewakanku, kalau semua pokmu tak setuju dengan pandangan aku pun, untuk aku pergi orang tak bayar zakat ni, nescaya aku sendiri yang bangun memerangi golongan yang tidak menunaikan zakat itu. Dia marah Sayyidina Umar kepada orang tak bayar zakat. Sehingga dia sebut kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar marah. Sehingga Sayyidina Abu Bakar ni kata pada Sayyidina Umar. Dia kata lagu mana? Ajabbarun fil jahiliyah, wajabanun fil Islam ya Umar. Sayyidina Abu Bakar kata pada Umar, wahai Umar, mu ni debe tahun jahiliah mula je. Tahun Islam jadi mengecuk lagu ni apa? Kalau kita kecek ke Kelantan. Dia mengepek Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Umar. Tahun jahiliah dulu debe ajabbarun fil jahiliah, ajabanun fil Islam. Dulu debe tahun jahiliah, tahun Islam ni mu jadi pengecuk lagu ni. Nak lawan orang tak payah zakat. Lepas daripada Sayyidina Abu Bakar kata lagu tu pada Sayyidina Umar, Sayyidina Umar kata lagu mana? Akhirnya Umar radhiyallahu anhu mengalah dan dia berkata, fa wallahi ma huwa illa an ra'aitu Allah azza wa jalla qad syaraha sadra Abi Bakr lil qital fa araftu annahu al-haq. Demi Allah, Sayyidina Umar kata, sesungguhnya Allah Ta'ala telah melapangkan dada Abu Bakar dengan kefahaman yang betul dan pendirian yang teguh untuk memerangi golongan murtad, sehingga akhirnya aku mengetahui bahawa apa yang dilakukan Abu Bakar itu adalah benar. Dia pun mengaku betul Abu Bakar kata. Sehingga dia kata lagu mana, kalulah Abu Bakar ni tak tegah bakning, hilang serukun Islam pada kita, akan hilang kewajipan menunaikan zakat. Kalau Sayyidina Abu Bakar tak tegah bakning, batu rukun Islam hak 5 ni wajib kita tunah kokok mana pun. Kalau kita tak tolak tak percaya kafir kita, murtad kita, jatuh akidah kita. Tu orang panggil rukun Islam dan juga rukun iman. Okay. Tindakan yang diambil oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menunjukkan bahawa murtad itu bukan sahaja kerana keluar daripada Islam, bukan setakat tolak Islam tak, bahkan seseorang juga dianggap murtad apabila menafikan atau mengubah mana-mana ajaran Islam yang diwajibkan, sama ada ia diwajibkan melalui nas Al-Quran dan hadis yang sahih lagi mutawatir, ataupun diketahui umum ia merupakan ajaran Islam yang wajib diimani dan diamalkan. Kalau seseorang itu benda ni benar asah dalam agama, semaya 5 waktu ni, orang tak pandai setara mana pun dia kata wajib semaya, walaupun dia tak semaya. Dia apa dia mau tak semaya? Malah dia kata wajib ke tak semaya? Wajib dia kata. Tapi tu yang malah, dia pun tahu semaya tu wajib. Tiba-tiba mari seorang tu kata maya ni tak wajib. Mari mana maya wajib? Bila mana dia menafikan lagu tu, boleh jatuh akidah dia, boleh tergelincir iman dia. Sebab dia menafikan kewajipan orang tahu berlaku dah. Lainlah kalau kata apa dia mau tak maya, malah apa dia mau tak puasa, malah dia kata tak orok tak puasa. Dia maka orang lagu ni lagu mana? Kalau kerajaan Islam ni boleh puasa tak lama ni, kalau kerajaan itu betul-betul melaksanakan Islam,
Jumpa orang dalam geruk. Saya jabite dia panggil. Saya jabite. Tek obai so aja gula so. Okey, buka puasa tengah hari, pukul 12 tengah hari. Okey, tanya apa demo tak puasanya? Okey. Dia kata lagu mana? Oh malah malah puasa hari ni. Orang lagu ni kerajaan kena igak. Majlis agama kena igak buh dah lego. Buh dah lego, jangan wi makan siapa ngorek kare. Siapa ngorek kare. Walaupun dia tak puasa, buh dah lego siapa ngorek kare baru buka puasa. Pas esok pula masuk subuh jangan wi dia makan. Siapa ngorek kare walaupun dia tak niat pun nak puasa. Sebagai pengajaran kepada dia. Pati email dia lagu mana? Email dia tetap Islam. Sebab dia ngaku puasa ni wajib, cuma dia malas je. Berbeza dengan kata, puasa wak gapo dia tak wajib pun. Wak letih ke diri je. Dia menafikan kewajipan puasa. Orang lagu ni boleh jatuh akidah dia. Kena masuk kelas pemulihan akidah orang lagu ni. Boleh tergolong dalam golongan orang murtad. Tak ada pun kita lagu tu. Dia hak jupanya ki malah belakangnya. Malah puasa. Okey. Jadi murtad bermaksud keluar daripada agama Islam. Seseorang itu murtad apabila berniat, beramal atau bercakap dengan perkara yang menunjukkan tanda tidak percaya kepada Allah Ta'ala dan Rasul atau mana-mana rukun iman dan rukun Islam. Tu kena beringat. Betul bab akidah ni kena jelas molek, kena perici molek bab akidah ni sebab dia melibatkan agama kita. Okey. Perkara dalam hati ialah kepunyaan Allah Ta'ala. Manusia tidak tahu apa yang diniatkan oleh seseorang. Perkara yang boleh diambil tindakan ialah apa yang dizahirkan melalui sama ada ucapan, tulisan mahupun perbuatan. Apa dalam hati kita serah pada Allah Ta'ala. Kaedah kita guna, nahnu nahkum bizzawahir fallahu ya'lamu bissarair. Kita hukum ni ikut zahir je. Dia mayebe, Islam tu. Dia puasa Islam tu. Pas email dia serah Tuhan lah lagu mana. Ikhlas ke dok, berimeh ke dok. Dia kau munafik, tu serah Tuhan. Tak boleh kita nak kata demo munafik demo ni. Demo tak ikhlas ni. Ikhlas ni bagi dalam hati. Kita serah Tuhan, kita hukum ikut zahir. Perbuatannya zahir juga dilihat sama ada ia dilakukan secara serius ataupun bergurau. Kerana perkara agama tidak seharusnya dibuat gurau. Benda-benda agama jangan buat gurau. Agama dilakukan dengan pengetahuan, bukannya kerana jahil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab." Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Allah Ta'ala kata, dan jika engkau bertanya kepada mereka, orang kafir ni, orang munafik ni, tentang ejekan-ejekan itu duk nganyi ke Islam, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah berbual dan bermain-main. Kami gora je. Gora benar agama tak boleh. Katakanlah, patutkah nama Allah dan ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah serta Rasulnya kalian memperolok-olokkan dan mengejeknya? Buat gora ayat-ayat Allah Ta'ala. Zaman dulu ada orang ngajar. Dia nak ngajar baca salah. Tapi ia buat gora ayat Quran. Siratal labi, siratal labi, buat contoh. Waladdape ambe. Ia buat gora. Dah sampai dulu. Tak boleh buat gora ayat Quran. Jangan buat gora ayat Quran. Okey, tak baik. Okey. Janganlah kalian berdalih dengan alasan-alasan yang dusta, kerana sesungguhnya kalian telah kufur sesudah kalian melahirkan iman. Jika kami maafkan sepuak daripada kalian kerana mereka bertaubat atau jahil, maka kami akan menyeksa puak yang lain yang buat main-main, yang gura-gura dengan agama ni, dengan hukum hakim agama. Dah hidup soalan ni. Mana hudud? You buat main-main dengan hudud. Sedangkan hudud ni hukum hakim Allah Ta'ala. Ada dalam Quran, ada hadis sahih. Hukum hudud ni. Tiba-tiba you main gura lagu tu. Kerana mereka ialah orang-orang yang terus bersalah. Kesalahan murtad bukan sahaja berlaku dalam kalangan individu, bahkan dalam kelompok, kumpulan, kampung dan negeri. Ketika pemerintahan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, gerakan murtad berlaku secara besar-besaran. Dah keliling kota Madinah pakat murtad. Allahu Akbar. Pada masa yang sama, kumpulan murtad juga diketuai pemimpin kerajaan yang memerintah
dengan cara meninggalkan Islam sepenuhnya atau membatalkan sebahagian daripada ajaran Islam. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam ni dengan mematuhi semua hukumnya. Bukan ambil sekerak aja. Ibadat ambo ambil weh. Dah nikah kahwin ambo ambil. Bab muamalah tak sah apa? Dulu orang tak sah bab muamalah Islam. Rela pergi bank konvensional dan sebagainya, riba dan sebagainya. Mujur Allahyarham Tok Guru Aziz ni melawan arus pada masa tu. Pindah duit-duit kerajaan daripada bank konvensional pergi ke bank Islam. Dah. Barulah learning kita dapat rasa semua bank ada bank Islam, bab muamalah. Lepas tu bab jenayah, yang betul saya ambil bab jenayah. Yang ambil sikit-sikit lagu tu. Hak kena di mata dia ambil dalam Islam. Hak tak kena dia tahu. Dia tak say. Yang ambil undang-undang lain. Tak leh. Allah Ta'ala kata, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam ni dengan mematuhi semua hukumnya. Dan janganlah kalian menurut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kalian yang terang nyata. Dan Allah Ta'ala berfirman lagi, Alam tara ilal ladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu asyaitanu an yudillahum dalalan ba'idah. Tidakkah engkau hairan melihat, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mengaku bahawa mereka telah beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kepada kitab-kitab yang telah diturunkan dahulu daripadamu. Mereka beriman dengan Quran, tetapi mereka suka hendak berhakim kepada taghut. Suka ikut orang kafir. Tak si guna undang-undang Islam, nak ikut undang-undang kafir lagi. Padahal mereka telah diperintahkan supaya kufur ingkar kepada taghut itu. Dan syaitan pula sentiasa hendak menyesatkan mereka dengan kesesatan yang amat jauh. Lalu ni kita tengok sehari dua ni geger. Bila mana fai DOJ daripada Amerika, Mahkamah Kehakiman Amerika ni waktu big fai 3 juta lebih muka surat dia. Fai Jeffrey Epstein, kita nak sebut pernipala, mati dah tuanya. Kih pemerdagangan manusia, seks budak-budak kecil, pedofilia. Dan melibatkan tokoh-tokoh besar dunia. Trump, Tony Blair, George W. Bush. Allah, buat-buat ni huduh perangai. Lebih pada setan perangai buat-buat ni. Orang panggil penyembuh syaitan. Makan orang. Ada satu pula khusus di Amerika makan orang. Mereka makan orang, jamu orang, hidangan itu orang. Allah, dan mereka gunakan budak-budak tino sebagai pemuah nafsu mereka. Bila mana terbongkar benda ni kita kata Allah huduh. Kita tengok tamadun barat ni tamadun kebendaan saja, tapi nilai murni mereka, akhlak mereka hacul lebur. Hak lagu ni jadi pemimpin dunia lah ni. Yang membunuh orang Islam ni pokok ni. Uduh pokok dia ni. Uduh perangai. Tak ada akhlak Islam langsung. Banyak semua terlibat. Habis nama-nama besar pakat tubik berlaku. Pakat Dunafi berlaku. Dah ni tu pakat Dunafi. Dia ada video dia, ada gambar dia. Allah, punuh pokok ni. Mati dah tu tahun 2019 lagi mati. Mati oleh jago. Tapi bokar benda-benda lagu ni. Punuhnya. Orang panggil bila mana kita meninggalkan Islam jadi punuh lagu tu. Allah Ta'ala kata lagi, Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak disifatkan beriman dan tidak sempurna iman kita sehingga mereka menjadikan engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakim dalam mana-mana perselisihan yang timbul antara mereka. Kemudian mereka pula tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan daripada apa yang telah engkau hukumkan, dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. Secara ijma' para sahabat, ada sepakat para sahabat ni, para sahabat radhiyallahu anhum bersepakat untuk memerangi kumpulan daerah dan negeri yang murtad ni. Sama ada mereka yang meninggalkan agama Islam sepenuhnya, bawa ajaran sesat, ngaku jadi nabi palsu, ataupun yang menafikan kewajipan zakat sekalipun mereka masih mendirikan sembahyang. Kesalahan murtad itu diletakkan dalam kesalahan jenayah yang paling berat. Murtad ni dia panggil khianat pada Allah dan Rasul.
Lepas tu dalam undang-undang jenayah ni, undang-undang jenayah Islam, kita kalau ngaji fiqh ni, okay, dia fiqh ni start dengan ibadat. Lepas tu munakahah, nikah kahwin. Lepas tu muamalah, jual beli. Ngelah kali dia tak bab jenayah, undang-undang Islam. Hujung sekali dia tak bab jihad. Dalam undang-undang jenayah Islam ni dia ada 3 hak besar sekali. Pertama dia panggil qisas. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatlah. Wahai orang beriman semua, diwajibkan kepada kamu ni hukum kisah. Sebagaimana Allah Ta'ala wajib hukum kisah, Allah Ta'ala juga wajibkan kita ni puasa. Bab puasa terima berlaku apa kita, puasa ni wajib. Bab hukum kisah, tak boleh buat, dia kata. Masyarakat majmuk, dia kata. Tak boleh terima pula. Undang-undang Islam ni paling besar, 3 je undang-undang Islam ni. Hak besar sekali, orang panggil rangka besar. Pertama dia panggil hukum kisah. Kisah ni pula bagi 2. Bunuh balik. Ada sekih dia panggil masalah bunuh balik. Seorang tu dibunuh oleh seseorang, maka kena bunuh balik, hukum kisah. Yang kedua, mencedera ke orang. Dia tu siapa cabut lengo, kita pula dia siapa cabut lengo. Tu orang panggil hukum kasar dia, kisah. Balas balik. Dan yang kedua dia panggil hudud. Kita duk panggil hudud. Hudud tu sebahagian daripada undang-undang Islam je hudud tu. Hak sebenarnya 3. Kisah, hudud, ta'zir. Cuma buat apa tak sebut kisah dengan ta'zir, sebut hudud saja. Kita panggil sebut sekerat, sebut sebahagian, nak semua. Ni supaya hak ni lah ni. Ni kita mari contoh mudah lalu. Hari Jumaat minggu depan 13 hari bulan 2. Masjid mungkin Pok Kerah. Ia tulis jamuan makan sambil menderma. Pas bukan makan saja, sekali dengan minum lah. Tetapi tak ayatlah jamuan makan dan minum. Dah supaya kita ajak makan nasi lah. Bagi rumah hamba makan nasi. Ya bukan ada nasi saja. Gula-gula ada belakang. Ngaca-aca budu sayur ada belakang. Kecek mudah. Mari kedai. Minum air kedai. Bukan minum air saja. Kita order nasi goreng ke apa. Ni ada ni. Jamuan makan sambil menderma bagi tujuan pembelian karpet masjid untuk keselesaan jemaah. Masjid mungkin Pok Kerah. Boleh marilah berlaku 13 hari bulan 2 2020 ni. Hari Jumaat minggu depan. Bukan Jumaat esok lusa ni. Ada 11 pagi sampai 6 petang. Bukan mari makan sajalah, derma lah eteknya. Bukan mari makan saja. Tu minggu depan dah, Jumaat minggu depan. You suruh mu. Tak email tak hari ni. You suruh mu. Okay. Jadi dalam hukum Islam ni, kisah pertama hak besar. Yang kedua hudud. Kita panggil hudud. Puak ni tak ada kerja lain, duk jual hudud. Hudud ni sebahagian daripada hukum Islam. Hudud ni dia ada ni je bawah hudud ni. Ada nekara je bawah hudud. Kesalahan jenayah bawah hudud ni hanya ada ni saja. Pertama curi. Yang kedua merokok. Yang ketiga berzina. Yang keempat qazah, tuduh orang berzina. Yang kelima minum arak. Yang keenam murtad. Murtad ni dia termasuk dalam kesalahan hudud murtad ni. Kita suruh dia taubat. Kalau tak taubat juga, ni pun bagi orang murtad hak lawan Islam. Kalau duduk murtad senyap-senyap, duduk rumah ya sore. Setengah mazhab kata tak kena hukum. Tapi kena kelah pemulihan akidah. Tak kena bunuh orang lagu ni. Dia duduk sore ya je. Tubi Islam sore dia. Kena kelah pemulihan akidah sampai mati. Tak boleh buat gapo dia. Ada pun orang hak murtad lawan Islam, lawan agama Islam, lawan negara Islam ni, orang hak lagu ni kena masuk kelas pemulihan akidah. Ada setengah negeri tu 3 bulan kena masuk. Kalau ikut hukum Islam, kalau tak taubat juga, bunuh orang lagu ni. Kalau lawan perjuangan Islam, kalau lawan negara Islam, lawan Islam. Ni bagi kesalahan murtad, termasuk dalam kesalahan hudud. Selagi dia panggil ta'zir. Ta'zir ni daripada kalimah azar. Azar ni maksud dia mengepek. Dan ta'zir ni hukum hak selain daripada kisah, selain daripada hudud. Dan kedua, ta'zir ni kesalahan hudud, tapi tak cukup syarat nak hukum hudud. Sebab tu zina ni kena hukum, nak boleh ke hukum hudud zina. Kalau nikah dah kena kerja sampai mati, tak menikah lagi 100 kali sebab kena ada 4 orang saksi. 4 orang saksi tu pula tengok dengan mata. Tiba-tiba hak kita tengok 3 orang. Seorang lagi duduk belakang pintu. Takut lagi tengok. Kita tak nikah lagi. 3 orang lagi tengok. Cara dia mahkamah 3 orang ni jadi saksi. Seorang lagi tak tengok, dia kata hamba tak tengok. Dia berzina tu. Tak boleh laksana hukum hudud zina tadi tu. Lepas tu lepas lagu tu, dak kena hukum ta'zir lah. Kalau ada CCTV saja.
Dah. 4 orang saksi tak ada. Tak boleh nak hukum hudud. Ada syubhat di situ. Tambah-tambah lah ni zaman AI. Orang boleh rekod video tu, orang boleh rekod. Mati lah mudah tu boleh hidup kelik dalam AI. Dah. Kita pun mari mikir patutlah. Dalam kesalahan hudud ni, dia tak terima video-video. Saksi semana saksi sebagai video-video ni, dia tak terima. Dia kena orang tu kelih dengan mata sendiri. Dia mengaku sendiri. Dapat 4 orang ni sama dia cerita. Cerita sama 4 orang ni. Barulah boleh laksana hukum hudud tadi. Kalau dia berzina ke pencuri ke. Dah. Nak ayat payahnya laksana kan? Tapi lepas kau dak kena takzir lah. Takzir ni atas pemerintah nak hukum lagu mana. Dah atas pemerintah. Dan banyak kesalahan termasuk dalam kesalahan takzir. Dah. Waktu kita baru ni menyesal menang. Bila mana Akta 355 tidak dapat dibaca untuk kali ketiga, keempat. Allah baca sekali ya. Tok Guru dia baca sekali je. Rugi benar. Patut kalau kita boleh perkasa ke Akta Mahkamah Syariah Akta 355 tu, kita boleh buat sebahagian daripada hukum hudud. Mugolah ni 35 ni, 3 tahun penjara, RM5,000 denda, 6 kali sebab teh. Allah ni. Patut bila mana nak perkasa 30 tahun penjara, RM100,000 denda, 100 kali sebab teh. Kalau boleh perkasa hak ni, kita boleh buat dah beberapa hukum. Antaranya hukum qazah. Ada 80 kali sebab teh. Orang hak tuduh orang berzina. Hukum minum arak 80 kali sebab teh. Hukum zina bagi orang berzina hak tak menikah lagi 100 kali sebab teh. Boleh buat dah. Walaupun tak boleh buat lagi kerak tangan, tak boleh buat lagi hukum murtad bagi orang bunuh bagi orang murtad lawan Islam ni, tapi boleh buat dah separuh. Kaedah usul fiqh kata ma la yudraku kulluh la yutraku julluh. Bagi hak kita tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Tiba-tiba tergendala. Bapa tergendala? Sebab ahli parlimen kita ni dia tidak ada sifat political will, dia panggil. Orang putih panggil political will. Keinginan politik nak tengok orang panggil undang-undang Islam ni diperkasakan. Tak ada keinginan. Dia tak ada keinginan politik. Hak yang ingin ke apa? Nak buat pilihan raya, majlis bandaraya Kuala Lumpur. Hak tu yang nak buat. Bila mau kasok, dia kata kami kaji je, tak buat pun. Nak kaji saja. Dah bahaya. Padahal dulu kis ni lah yang menyebabkan peristiwa 13 Mei mula. Orang tua dulu tahulah yang menyebabkan berlaku rusuhan 13 Mei adalah bila mana ada usaha untuk buat pilihan raya pihak berkuasa tempatan. Kalau berjaya buat hal ni tak jeng Melayu, jeng. Waktu muncul kita bantah. Tak tahulah dia kata, baru nak kaji baru. Dia nak buat lagi. Tu dia usaha. Dia dalam senyap bapak ni dia usaha buat. Kita orang Melayu kalau tak khabar lagi, ikut demo lah. Biar nak jadi KJA ikut demo lah. Berat. Pok ya pegang molek dah pok ya. Dia kena beringat molek. Maaf lah ngepek sikit hari ni. Tu orang panggil hukum. Hukum dia nanya Islam 3 kisah. Dalam kisah pula ya ada pula bunuh. Bunuh tu pula ada macam-macam jenis bunuh. 3 jenis bunuh. Qatlu amdin, qatlu shibhi amdin, qatlu khata'in. Bunuh dengan sengaja, bunuh dengan separuh sengaja, bunuh dengan tersalah bunuh. Ada kita pergi buru ngagu. Kita ingat kau tu parah lerok. Kita pun tembak, tembak. Rupanya guru kita duk berok. Mati guru kita kena bunuh kita. Betul lah ke mana hukum kalau ikut hukum Islam? Kalau ikut hukum Islam dinamakan qatlu khata'in. Bunuh dengan tidak sengaja. Kita bukan nak sengaja nak bunuh dia. Kita ingat kau tupah. Apa guru kita sendiri. Ada patut lagu mana hukum dia? Kena bayar diat mukhaffafah. Diat ni pun denda. Pampasan. Diat ni pampasan. Pampasan ni pun dalam hukum Islam dia ada pampasan mughallazah mukhaffafah. Bukan najis yang mughallazah mukhaffafahnya. Ada. Pampasan dalam undang-undang Islam pun dia ada. Diat mughallazah, diat mukhaffafah. Diat berat, diat ngenge. Kalau kita tersalah bunuh tadi, dikenakan diat mukhaffafah. Diat mukhaffafah ni berapa 100 ekor utuh. Payah adalah pembahagian utuh jenis lagu mana tu. Okay. Dan diat mukhaffafah ni boleh dibayar secara ansuran selama 3 tahun. Berturut-turut. Tu dalam kajian ilmu fiqh bab undang-undang jenayah. Tapi jarang orang nak cerita pasal ni nya. Orang mabuk naik kereta, orang mabuk naik kereta. Cina mabuk naik kereta. Tepuh, ramai mana orang mati. Kis apa? Kis ditepuh oleh pemandu mabuk. Tapi undang-undang hak kita ada 3
tidak menggerungkan pemandu mabuk pun. Sedekah dalam hukum jenayah Islam syariah, dalam jenayah undang-undang jenayah syariah ni, dia sebut lama dah. Orang hak memandu mabuk. Okay. Tiba-tiba tepuh orang. Mati orang tadi. Keluarga, sekeluarga mati. Isteri dia mati, ketuk lelaki dia mati. Kalau ikut undang-undang Islam, termasuk dalam qatlu shibhi amdin. Bunuh separuh sengaja. Dia mabuk tu, dia naik kereta. Bukan dia tujuan nak bunuh orang. Tak. Tapi dah dia mabuk. Tak ikut langit, tak nampak kapal. Dia tepuh orang. Mati orang tadi. Dia bukan dia nak bunuh dengan sengaja. Tapi seolah-olah macam sengaja. Muka dia mabuk. Dia mabuk naik kereta. Maka orang lagu ni kena hukum kisah ke tak? Tak. Dia kalau ikut hukum Islam tak kena hukum kisah, tak kena hukum bunuh balik tak. Tapi dia kena bayar dia. Kena bayar pampasai kepada keluarga waris si mati, hak mati dia tepuh tu. Berapa? Dia panggil diat mughallazah. Diat berat. Lagu mana diat berat? 100 ekor unta juga. Tapi kena bayar sekaligus mata tulu. Kalau mukhaffafah tadi 100 ekor tu kok. Tapi 3 tahun. Boleh bayar ansuran. Tu beza dia mukhaffafah, dia yang dia mughallazah. Kalau tepuh lagu tu, mabuk lagu tu, kena bayar pampasai pada keluarga si mati, dia mughallazah 100 ekor unta ataupun nilai 100 ekor unta, bayar sekaligus. Terjamin. Orang nak mabuk pun jadi jeng. 100 ekor unta ni kat separuh juta kok weh. Dan 900,000, 700,000 juga. Kalau kiranya. Orang tak berani nak buat, muka bayar mahal. Lepas keluarga si mati pun terjamin dia. Boleh duit pampasai. Apa dah ni? Lepas kalau kita tak mabuk, accident. Dia tak mabuk, accident. Mati ke lawan. Kena bayar pampasai. Kena bayar juga. Dia panggil diat mukhaffafah. Termasuk dalam qatlu khatiin. Dia bunuh dengan tidak sengaja. Kita bukan sengaja naik kereta nak bunuh orang. Tidak sengaja. Lepas kita tak mabuk, tiba-tiba accident. Nak buat ke mana? Ada bagian tu. Maka termasuk kena bayar pampasai diat mukhaffafah. 100 ekor tu tapi ansuran 3 tahun. Dah tu cara dia. Pak kalau keluarga nak maafkan tak apa, maafkan. Masa hok berlaku di mana? Keluarga Syakirah ku nama hok meninggal, kena tepuh juga apa Honda tu kan. Ayah dia memaafkan tak apa, dia maafkan tak kena bayar dia. Dah. Hanya qatlu amdin, bunuh dengan sengaja sahaja hok wajib kena qisas, kena bunuh balik dia. Tapi kalau keluarga memaafkan, kalau keluarga memaafkan, dia bayar dia. Bayar pampasai juga. Dia mughallazah. Kalau keluarga kata tak apalah, Musa yang lama dah dengan dia, baluh lagu mana, baik benar hati dia ni, tak kena bayar ke apa-apa, tak apa. Cuma dia ada sekali lagi, kena kafarah. Panjang lah perbahasan dia. Nak ayat Islam ni, dia ada berlaku dah. Orang panggil jalan penyelesaian pada masalah jenayah lain ini, ada berlaku dah dalam Islamnya. Cuma kita tak boleh buat. Kita tak silap sana ke. Jadi orang tak nampak keindahan undang-undang Islam ni lagu mana. Kalau kita nampak keindahan Allah, tak ada pemandu mabuk. Tak ternananya orang yang kena tepuh oleh pemandu mabuk tu. Kita ingat kerajaan Asia. Kerajaan Thailand ni antara undang-undang dia, orang yang tepuh orang ni kena bayar pampasai. Orang yang kena tepuh tu boleh duit pampasai. Dah. Baik sia pada kita boleh. Bab ni. Tu undang-undang Islam. Dan benda ni wajib kena buat sebenar. Wajib kena buat benar. Orang yang pergi kajian wajib kena buat. Sebab ada dalam hadis, ada dalam Quran, kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Tu Tuhan sebut sendiri. Belah ni dalam Quran kan? Belah ni Allah Taala sebut pasal hukum kisah. Belah ni Allah Taala sebut pasal wajib puasa. Muka tulu. Kalau buku Quran tu muka tulu. Hak ni wajib hukum hidup. Hukum kisah. Hak ni wajib puasa. Boleh ke kita ambil puasa saja. Hukum hidup. Tak tapi tak boleh buat, tak boleh buat. Sebab apa? Sebab kita guna undang-undang common law. Dan negara-negara Commonwealth bekas tanah jajahan British. Walaupun tak boleh buat lah ni, kena ada cita-cita dari diri kita, satu hari nanti boleh buat. Sebab ni kewajipan kita umat Islam. Tapi kena atap ahli parlimen hak betul-betul nak lah. Ngundi-ngundi je sebab hak boleh buat undang-undang ni ahli parlimen. Parlimen tu tempat gubau undang-undang. Maka kena atap ada jiwa Islam dia panggil. Jiwa Islamik nak tengok undang-undang Islam ni tertegak di bumi Malaysia ni. Maaf lah, panjang sikit sebut waktu tu. Okey. Kita berhenti situ dululah. Isor kita ni. Panjang lagi ni. Allah Subhanahu Wa Taala
menyebutkan dalam Al-Quranul Karim betapa besarnya kesalahan murtad. Kita ambil sikit lagi dah. Firman Allah Ta'ala, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Dan sesiapa antara kalian yang murtad, na'udzubillah min zalik, minta jauh keluarga kita daripada murtad ni, berpaling tadah daripada agamanya, agama Islam, lalu dia mati sedang dia tetap kafir, ada dari keadaan murtad lagu tu, maka orang-orang yang demikian rosak binasalah amal usahanya yang baik di dunia. Kalau dia Islam mula puluh-puluh tahun, tiba-tiba dia murtad, habis amal Islam dia. Tuhan hapus belaka amal baik dia. Allahu Akbar. Okay. Dan di akhirat, dan mereka itulah ahli neraka, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Kita di Malaysia ni ada gelombang ni tapi tak kuat sebagaimana Indonesia. Indo ni Allahu Akbar. Dia boleh murtad suka-suka ikut dia. Tukar agama Hindu. Dalam sebutir keluarga tu ayah Islam, mak Hindu, anak Kristian, dalam sebutir keluarga. Sebab apa? Fenomena Islam liberal sangat-sangat kuat di Indonesia. Sebab tu naik pupuk ajaran sesat. Mama gufrong lah, qad innaka rahmata, payah gitu. Kecek bahasa Suryani, macam-macam ajaran sesat di Indo ni. Ni boleh-boleh puasa nak mari tak lama ni. Pelik-pelik ke apa ni? Ada puasa seminggu, raya seminggu awal, telefon kau tu ni popok dia. Indo ni berat. Dia berat apa ni. Dan Allah Ta'ala kata lagi, innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa izdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian mereka kafir, kemudian mereka beriman semula, kemudian mereka kafir, buat main-main dengan agama. Sekali lagi, kemudian mereka bertambah-tambah lagi dengan kekufuran, Allah tidak sekali-kali akan memberikan ampun kepada mereka dan tidak akan memberikan petunjuk hidayah kepada mereka ke jalan yang benar. Ni perangai orang munafik dari segi akidah. Ada. Kita berhenti situ dulu dah. Panjang lagi ni. Dah. Insya-Allah kita sambung minggu depan ngelah dah. Dah, sebelum daripada kita cuti untuk menyambut Ramadan al-Mubarak dah. Wallahu a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ayat dah ni, boleh ngajar. Ayat dah ni. Hari Jumaat. Ayat dah ada nama ni tak ada.